Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Selasa, tepat 10 bulan 2, 2569. Bersama dengan tepat 21 Syakban 1447 Hijrah. Ada lagi 9 hari kita nak masuk bulan puasa nah. Kita mai dengar berita hak kita, berita Cong Islam yaklah nah. Kita pergi di Australia. Orang Australia banyak ibu orang tubik mari belarak, mari perak tuang. Sebab apa perak tuang? Sebab ada seorang pak tanah tipadi hak Isra. Dia nak pergi ziarah di Australia. Saya nak ayat sikit nah. Isra ni dia ada pak tanah tipadi, lepas tu dia ada nayuk. Nayuk ni hak kita tahu semua dah. Nate tu pak tanah tipadi hak dia nama Hersok. Dua ni Pak Tanah Tipadi dengan Nayuk Isra ni debe Nayuk lagi nah. Pak Tanah Tipadi ni tak ada debe mana. Tapi hari ni nah ekor hak jadi Pak Tanah Tipadi hak Isra tu dia nak pergi ziarah Australia. Dia nak pergi apa? Dia nak pergi ziarah, nak pergi wai alai dia panggil. Wai alai. Hak orang kena berdiri di patah tu. Kalau dia mau ingat ada seorang pergi berdiri for Isra duk di patah di Australia tu. Wak mapuh banyak ekor di patah tu nah. Lepas tu ada orang Islam pergi tolong boleh tu. Pergi igak, pergi tikai, pergi bubuk orang berdiri boleh tu. Ni berlaku 2-3 bulan dah lah. Tu. Hak kau tu kau berlaku tu for Isra tu mapuh banyak ekor di patah tu nah. Hari ni Pak Tanah Tipadi hak Isra dia nak pergi wai alai, nak pergi ziarah Timatu tu. Tempat dia mau berdiri dulu tu, Pak Isra mapuh tu lah. Dia nak pergi Timatu lah di Australia. Tapi orang Australia ni tak terima, bakal tubik belarak hamba Pak Tanah Tipadi Isra tu tak terima lah. Dia mari ni sebab apa? Sebab dia Pak Tuang Isra duk bunuh orang dalam Rozah. Orang Australia ni, rakyat Australia ni hamba Pak Tanah Tipadi hak Isra nak pergi ziarah Australia nah. Hak ni hak berlaku di Australia. Habis timbal tu nah. Kita pergi tengok ada pelancong ataupun nak thong thiau hak Isra nah. Dia pergi berjalan di Chile. Pergi jalan di praktek di negeri Chile. Ada video hari ni tu baik orang Chile hemak. Ada orang atas orang Chile nah. Hemak for Isra saat ni ada pergi jalan di Chile tu nah. Pukul ramah hemak tu tak terima. Tak tonrap. Orang Chile tak tonrap. Tak terima lah for Isra mari berjalan di Chile ni. Hemak dengan dia nah. Ni ada video tu baik lah. Kita pergi tengok di Isra nah. Wa Isra dalam Rozah nah, dalam West Bank. Belah balik West Bank masalah ni nah. Wa Isra ni dia nak igak orang di West Bank ni boleh nak igak bila, nak igak budak, nak igak orang tua, orang tahu dia igak boleh. Dengan tak ada salah gapo dia igak. Tak ada mai nak igak pun dia igak. Temu mana dia nak igak dia igak. Hak ni ada berlaku di West Bank masalah ni. Tu. Lepas tu bawa masuk gok dah tu tak ada dalam kadi nah. Masuk dengan terlupa pun ada. Masuk saja masuk do sampai bila-bila tak tahu bila tu dia terlupa, terlupa ada juga. Tu. Tapi hari ni pok dia satu kot mai lagi nah lebih teruk daripada masuk gok waktu lupa tak ada koha tak ada dan mengkadi ke apa tu gapo dia nak bunuh orang duk legok bunuh dengan kena undang-undang tu dia nak nak bunuh dia ni dia raikan sikit dia ni kena bunuh orang sebab orang ni kena bunuh dia bunuh boleh. Masalah ni dia pan dah nah. Dia pan kot mai tu boleh bunuh orang dah. Boleh bunuh orang West Bank dalam gok dah nah. Dengan tak ada salah ni.
Hak ni surat khabar Isra tu baik royak hari Ahad. 2 hari dah hari Ahad nah. Kata masalah ni pok dia duk cedek dah, duk belajar dah cara nak bunuh baik mana tu. Dia nak bunuh baik mana? Dia nak bunuh dengan gantung tekak. Ada orang gantung tekak, lepas tu ada orang buat bedai 3 orang nanti bedai. Buat gantung tekak sudah dah pak tu nak bedai pula sekali lagi. Orang bedai tu ada 3 orang lagi untuk bedai pula. Tu. Ni dia duk belajar dah masalah ni untuk nak guna. Nak buat dah orang baik kalau kena bunuh nak buat baik ni. Hak ni surat khabar Isra tu baik ringan hari ni. Hari Hak. Habis dia tu. Kita pergi tengok dalam Isra sendiri nah. Torotak cong 12 hak for Isra tu baik ringan. Gata dadu Isra dia igak orang Isra seko. Igak sendirilah. Limai sama sendiri nah. Igak orang Isra sekon igak apa? Dia songsai, dia seko atau sekon ni orang Isra sekon ni jadi apa? Mata gelak hak ire. Bersakut dengan ire, dok mai komun, dok mai maklumat giwi ko ire. Tu dia igak sekon. Tu. Lepas tu dia buat tahu mana tu tak ada tu baik berita. Tapi bunyi kata dia lepas klik suk-suk lah. Suk akhir sekon dia lepas klik. Supaya sop suan sudah tu dia lepas klik lah. Hak ni berlaku hak cong 12 Isra tu baik royak hari ni. Kita pergi tengok pula. Kita pergi tengok di Libya nah. Masuk di Libya sikit nah. Di Libya ni ada orang opayup. Mudah kata orang pindah lah tok seduk di kawas nari demo nak pindah ke lain. Kapal balik pula di patah Libya. Di patah Libya nah. Lalu kok tu kapal orang pindah ni lalu kok Libya nah. Di balik di Libya tu. Semua letah kapal tu nah ada 55 orang. 55 orang nah. Mati 53 orang. Balik kapal sana ni. Mati 53 orang. Lepas tu dalam tu ada budak Taruk. Ada Taruk budak baru beranak pun ada juga mati 2 orang. Budak baru beranak duduk dah di atas kapal balik sana ni mati 2 orang nah. Tu semua tu matilah. Lepas tu 2 orang lagi tu boleh jadi rai kerana lah. Tak temung lagi ke tak royak nah. Hak ni berlaku hari Senin semua orang. Hari Senin orang nah. Kapal balik di Libya nah, kapal orang pindah. Itu dia. Satu berita tu baik kata Bemah tu baik perakak pula kata tak jang serah senjata bui ke orang tengah. Senjata Bemah ni tak boleh bui lah, makna tu Bemah tak jang. Nak serah senjata wi demon pen pamedai tak sewi. Kalau memang hancur sungguh kalau wi nah. Hak ni baik berita nah. Saya nak royak semula pula panjang lagi buku Bemah baik pakar tu serah senjata ni lah. Tu. Bagi sekadar ni saja nah berita cong Islam ya Allah nah, tolong tengok tolong sebar temo tengok lagi lah. Lepas tu doa lah bergozah selamat berjaya, tambah berita boleh kapung mana peminat duk boleh tulis mari nah, banyak dah duk tulis mari tu. Saya tak nak baca tu baik dalam ni lah duk baca ni lah, tapi saya baca belakang hak dia mau tulis tu nah. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu cong so lagi nah, Fauzi berita tu saya nak make back live masuk pula. Berita tu kau saya nak baca juga, tapi masalah ni nak make anak-anak saya nak masuk jadi we ada boleh dubuh nak hari baik tu tak apa nah. Nanti tengok saya nak baca pula berita macam tu nah. Lama-lama kali kita baca. Pagi ni sekadar ni jumpa petak malam hari. Assalamualaikum.